Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Waziri lah. Untuk perkongsian kali ni saya nak cakap tentang ada isu yang viral baru-baru ni. Sebenarnya benda ni dah lama dah. Dah 5-6 tahun dulu dah. Rasanya dah 10 tahun dulu dah. Tapi biasalah. Benda yang di Malaysia ni kan. Sekejap viral, lepas tu 2 minggu lepas tu hilang senyap kan. Tentang bayaran yang dikenakan oleh pihak Perbadanan Putrajaya terutamanya untuk mereka yang merekam gambar untuk tujuan komersial di taman-taman awam di Putrajaya ni lah. Ada yang baca tajuk saja dia tak faham lah. Dia ingat kan siapa saja yang nak ambil gambar dekat taman-taman awam kan, berjoging ke dengan family ke, semua tu dikenakan bayaran. Tidak dia ada tulis dalam poster tu, dia katakan kalau untuk tujuan komersial macam wedding ke konvo, dah tentulah komersial kan, maksudnya kita buat bisnes. Lagi satu kalau kita buat peralatan tambahan macam buat softbox, tripod, lighting yang peralatan sokongan tu kan, nampak macam nak shoot komersial kan, memang dikenakan bayaran lah. Dan ada juga yang ditulis kat situ, kalau kita bawa extra lensa yang satu lens okey, tapi kalau ada 2-3 lensa itu juga dikira sebagai komersial lah. Dia ada tulis situ, maksudnya selain daripada syarat-syarat yang ditetapkan tu, maksudnya contohlah kita bawa 2 lensa lebih kan, kita bawa lighting, sobok apa semua tu, ada gimbal tu macam kamera, lepas tu ada peralatan sokongan gimbal tu kan, itu dah dikira macam komersial. Walaupun mungkin kita ambil gambar family macam saya kan, saya suka ambil gambar family saya, kadang-kadang saya guna lighting juga, saya buat softbox. Tapi kalau kita bawa lighting, buat softbox, walaupun kita boleh argue, kita kata bang ni family saya je ni kan, tak boleh ke, dia tetap akan dikategorikan sebagai komersial benda tu. Sebenarnya benda ni dah lama dah, bukan baru, dah 5-6 tahun dulu dah, rasanya dekat 10 tahun dah, tapi orang tak ambil pot pun kan, pasal biasa lah benda ni sekejap keluar viral, tu senyap lah kan. Lepas tu ada pula yang kata bang, contoh saya ambil drone je lah, drone ni undang-undang lain dia dah buat lain. Drone ni, penerbangan ni, barang tu dah dikategorikan sebagai under CAAM lah, Civil Aviation Authority Malaysia. Benda tu kena belajar undang-undang daripada ni lah. Ni kebetulan saya baru balik habis kursus daripada belajar pasal drone ni kan. Tu dah bab lain lah. Tu nantilah saya cerita benda tu. So, bagi orang ramai yang nak beriadah di Taman-Taman Awam Putrajaya ni saya ni bukan bercakap dari bukan bercakap bagi pihak Perbadanan, dari pengalaman saya lah. Bagi orang ramai yang nak mengambil gambar di Taman-Taman Awam sekitar Putrajaya ni, boleh je, tak ada masalah pun. Cuma kalau kita buat peralatan yang berlebihan tu, dah memang dikategorikan sebagai komersial lah. Dia benda ni sebenarnya simple je. Ada orang kata macam Kuala Lumpur, KLCC kan, kenapa benda tu jadi isu sebab ada orang komplain. Salah tu dah tentu salah kan, tapi ada orang komplain pasal mengganggu pelancong, mengganggu orang ramai yang nak ambil gambar kat situ. Macam ada satu ketika dulu dekat KLCC tu, ni KLCC ni buah di BKL Putrajaya ni buah Perbadanan Putrajaya, dia lain lah kan. Ada yang kata kenapa KLCC lain, itu dah rumah lain kan, itu undang-undang pun lain. Macam di KLCC dulu kan, ada satu spot tu dekat tangga depan, betul-betul depan air pancut KLCC tu yang menghadap Public Bank tu, ada satu spot center tu memang jadi tumpuan ulat foto. Orang panggil ulat foto lah kan, ada yang panggil street photographer marah, ulat foto kat situ kan. Spot tengah-tengah tu dah ada orang je conquer kan, sampai ke pelancong nak ambil gambar situ pun dah tak boleh dulu lah. Lepas tu pihak berkuasa dekat situ dengan polis bantuan, polis itu dia jaga kawasan tu, situ ulat foto tak boleh lagi beroperasi di situ, dia kena keluar daripada kawasan KLCC, kawasan situ lah. Dia ada kawasan KLCC tu kan, keluar dekat jalan raya. Bila dah keluar kat jalan raya pun ada problem juga, ada yang macam pelancong yang kena tipu ke apa kan. Dia sebenarnya benda tu, penguatkuasa tu jadi tegas pasal ada orang komplain. Kalau tak ada orang komplain, dia tak ada masalah sangat. Bukanlah salah tu tetap salah cuma dia tak adalah jadi isu besar sangat. Bila jadi orang komplain dekat jalan raya, orang lalu-lalang pun susah, lepas tu pelancong nak ambil gambar pun macam kena, tak boleh nak ambil gambar dekat situ, kena pakai khidmat dia orang kan. Jadi problem lah. Macam di Putrajaya ni, saya sebagai orang yang tinggal di Putrajaya ni, sebenarnya benda tu tak ada masalah pun. Cuma kebelakangan ni dah semakin ramai orang ambil gambar dekat situ, terutamanya waktu biasanya kan. Okey sebelum tu kat Taman-Taman Awam Putrajaya ni ada banyak kalau tak silap saya ada 12 Taman-Taman Awam di Putrajaya ni. Dan biasanya yang menjadi tumpuan ada 2 je, Taman Sarjana Hijau dan juga Taman Botani. Sebab apa 2 ni, you all boleh google lah kenapa 2 ni, dan kenapa di taman-taman lain tu kurang menjadi tumpuan. Contoh saya nak jogging dengan family saya kan,
di waktu pagi di laluan tu kadang-kadang ada 2-3 orang yang shoot wedding kat situ. Jadi dah mengganggu laluan ni dah lama jugalah mengganggu laluan orang yang nak beriadah lah, nak jogging situ kan. Contohlah nak tolak kereta kursi roda ke apa ke, ataupun nak berjalan kat situ kan. Ruang tu dah dikonquer oleh yang shoot wedding ni ataupun konvo ni. Konvo biasanya okey lah. Yang wedding ni kadang-kadang dia buat lighting. Ada assistant dia pegang lighting. Dah mengganggu lah. Mungkin pasal banyak aduan daripada orang ramai lah dia jadi macam tu. Kalau tak ada aduan rasanya tak nak ambil pot pun. Pasal maksudnya kebenaran tu masih lagi perlu. Maksudnya bayaran tu masih lagi perlu. Tapi kalau orang ramai tak bising, maksudnya pemberanan pun boleh kata macam tutup mata kan, tak ada benda lah kan. Tapi pasal dah ramai orang komplain. Kadang-kadang macam dekat Taman Sarjana Hijau tu ada satu bukit tu. Dia paling cantik waktu pagi tau. Pagi atau petang lah. Tapi biasanya petang saya jarang pergi. Waktu pagi bila matahari naik kan. Satu spot tu memang ramai orang nak bergambar. Sama ada orang yang jogging situ, family, ataupun ni lah yang buat wedding ni. Dah biasanya kalau orang yang jogging dekat situ, dia ambil gambar dia sekejap je, ambil gambar settle lah kan. Tapi kalau orang yang ambil gambar untuk wedding terutama kan, untuk pre-wed ke apa kan, dia akan ambil masa yang lama. Dan tempat spot tu cantik tu dah jadi macam milik dia pula. Bukanlah milik dia, maksudnya dah macam dia sewa tapak kat situ pula. Orang lain nak ambil gambar pun macam leceh lah kan. Biasanya orang yang shoot untuk komersial untuk klien ni, dia akan ambil masa lama sikit lah. Nak set up itu, nak set up ini kan, nak bagi komposisi tu lah, klien bayar kan. Jadi kalau kita nak ambil gambar kat situ macam leceh lah amat kan. Bayangkan kalau ramai orang yang conquer tempat tu kan. Jadi masalah lah. Dan Taman Sarjana Hijau tu besar, bukannya kecil. Jadi nak ada spot-spot tertentu yang menarik. Dan spot-spot tertentu tu yang jadi tumpuan tu bukannya orang yang orang kata apa, shoot wedding, shoot convo atau shoot party kat situ dia juga jadi tumpuan bagi pengunjung yang datang ke situ, buat family, buat keluarga nak ambil gambar situ. Jadi bila dia dah conquer situ kan, jadi orang lain tengok macam dia ni macam bayar sewa situ ke kan. Jadi tak sedap lah. Pasal dah semakin ramai orang buat konten kat situ. Bila dah semakin ramai orang buat konten lagi satu kan, kalau kita buat konten, buat tripod, buat lighting semua benda tu bukan tak boleh dikategorikan sebagai komersial. Cuma yang kita kena faham ni yang dimaksudkan, yang kita kena faham lah kan. Mungkin saya cakap ni tak nak clear kan. Yang kita kena faham ni, dan masih lagi orang tak faham, walaupun poster tu dah keluar, dia kata lepas ni tak boleh ambil gambar ke? Bukan tak boleh. Lepas ni tak boleh ambil gambar ke? Lepas ni tak boleh shoot combo ke? Lepas ni tak boleh shoot wedding ke? Boleh, tapi kena bayar lah, tu je. Kalau kita nak buat majlis perkahwinan kat atas bukit tu pun rasanya tak ada masalah, tapi bayar lah kan. Maksudnya sewa tapak, nak buat penggambaran movie pun boleh kat situ, tak ada masalah pun, bayar je lah kan. Macam saya pernah pergi dulu di Taman Botani di Taman Botani Putrajaya tu ada satu astaka Morocco lah. Sini bini dia cantik kan. Ada sekali tu saya pergi tak boleh shoot. Pasal apa? Kawasan tu memang dah satu orang kata satu keseluruhan kawasan astaka Morocco tu kan, memang dah dibook oleh satu agensi ataupun pengiklanan ni lah, saya rasa kan. Ada kemah tu memang dia dah book lah, dah conquer lah, mungkin dia dah bayar kan. Kita pun tak apalah, dia dah bayar kan, tak ada masalah. Tapi kan sebelum tu kawasan di astaka Morocco tu memang jadi tumpuan ramai orang kat situ. Terutama yang komersial fotografer ni, kadang-kadang dia ambil gambar gambar pakaian lah kan, pakaian tradisi ke berbagai kaum kan kat situ, bertukar-tukar baju kat situ. Ada satu spot pintu di astaka Morocco tu cantik, kat situ lah spot dia orang ambil gambar kan. Jadi orang lain datang sekali-sekala tu, mungkin datang daripada jauh nak ambil gambar tu, dah tak dapat lah. Maksudnya dia pun nak juga bergambar dekat spot yang cantik tu kan. Jadi yang mana ada je lah. Jadi tak fair lah untuk orang lain kan. Jadi kalau kita nak, bayar lah benda tu kan, bukan tak boleh kan. Dan bagi yang shoot komersial, yang shoot konvo ke untuk advertising, untuk apa kan, dah terang-terang you sendiri pun tahu you dapatkan duit daripada klien, dah kira komersial, business kan. You charge lah customer you kan. Kalau dia kata dia tak nak bayar, carilah tempat lain. Orang kata Malaysia ni bukannya kecil. Kalau kita lah duduk di Kuala Lumpur atau Putrajaya sendiri kan, bukannya itu tempat tu je kita boleh shoot, dan tempat-tempat lain kita boleh je ambil gambar. Macam Masjid Putrajaya, Masjid Besi, Dataran Putra tu boleh je, tak ada masalah pun. Cuma dia point dia yang pandangan saya sendiri lah kan, mungkin pasal dia mengganggu orang ramai dekat situ lah. Bila banyak sangat komplain, dikeluarkan balik garis panduan tu. Walaupun
5-6 tahun dulu dah pernah keluar dah pernah viral sekejap dah kan. Kena bayar lah shoot kat sini kan. Padahal benda tu dah lama dah. Tapi itulah, bila semakin ramai orang komplain, mungkin Big Boss dekat berbadan tu pun sakit telinga dengar, dia keluarkan balik garis panduan ni kan. Jadi kalau benda tu tak ada isu, tak ada benda pun. Dan mungkin juga pandangan saya kan, disebabkan semakin ramai content creator yang orang panggil hogging ataupun conquer satu-satu tempat tu kan, akan menimbulkan ketidaksenangan ataupun kemarahan orang lain yang guna situ kan. Jadi, dan saya banyak baca juga banyak komen-komen, yang komen-komen tu bukannya fotografer pun, ada setengah tu tak tahu ujung pangkal pun. Ada ke dia kata lepas ni tak boleh shoot wedding lah, lepas ni tak boleh shoot combo lah, semua benda nak kena bayar kan. Baca lah betul-betul kan. Kalau kita datang dengan family nak ambil gambar, ambil lah, tak ada masalah pun. Ambil lah gambar grup foto 100 orang pun kan, tak ada masalah pun. Benda tu kan, tu pun kita kena faham lah. Dan bagi saya bayaran dia tu tak ada tinggi mana pun, 100 1 jam kan, 1 jam. Banyak gambar nak ambil kan kalau kita shoot komersial kan. Kalau kita charge contohlah combo, kita charge 150 untuk klien kita kan, sebenarnya rate tu terlalu rendah sebenarnya. Ni rate ni dah buat lain kan. Mungkin sebelum ni kalau kita ambil combo, kita charge klien kita 150 atau 100 kan, sekarang ni dah kena tambah lagi 100 lah. Tapi biasanya mungkin orang tak nak lah kan. So carilah tempat lain, banyak je tempat lain lagi. Lagi satu, kalau kita jenis nak bokehkan belakang kita, bagi blur background kan, tak payah datang lah dekat taman-taman awam tu kan. Banyak tempat lain lagi kat tepi-tepi hutan ke ladang-ladang mana pun kita boleh layan bokeh kan, tak nampak sangat pun benda tu. So kita kena kreatif lah benda ni. Bagi saya tak ada benda pun, tak ada isu pun. Dan entahlah kan, macam saya dah lama tinggal di Putrajaya, tak tahulah di mana cantik sangatnya Taman Sarjana Hijau kan. Ni terutama je kan. Dan Taman Astaka Morocco tu, saya dah mungkin sebab saya dah puas dah ambil gambar dekat situ kan, sampai yalah nak ambil gambar apa lagi kan, daripada orang tak peduli tempat tu. Sekarang dah jadi tumpuan dah. Maksudnya orang tak peduli tu bila saya datang dekat Astaka Morocco tu masa anak-anak saya kecil dulu kan, memang boleh katakan walaupun hari Minggu kawasan Astaka Morocco tu macam kami je punya. Maksudnya kita nak ambil gambar kat sini boleh tak pusing tawaf beberapa kali pun boleh, tak ada orang heran pun. Cuma sekarang ni pasal gambar tu dah viral sana sini kan, nak dapat tempat menarik memang susah lah. Jadi bagi saya kan, memang saya setuju lah benda tu dibuat kan. Dan yang tak setuju ni yang shoot komersial ni, yang tak setuju biasanya yang shoot komersial yang ada klien berbayar ni. Kadang-kadang pelik juga, dah klien bayar you kan, you ada income kan, masuklah kos bayaran shooting di taman-taman awam tu dalam costing you kan. Apa yang masalahnya? Bagi orang awam atau pelancong datang tak ada masalah pun, nak pakai phone, ambil je lah gambar kan. Ambil lah gambar daripada pagi sampai ke tutup taman tu pun tak ada kisah pun. Cuma kena fikir juga orang belakang lah, maksudnya kan. Orang lain pun nak ambil gambar juga, janganlah kita je kan. Jangan ingat tempat tu kita je sendiri punya, tu public kan. Kita kena fikir kan. Kalau nak sangat conquer satu tempat tu, you bayar sewa lah 1 hari dia punya taman tu kan, tak ada masalah. Orang pun tak marah pun, pasal dia dah tahu dia dah bayar. So tak apalah, lain kali kan. Okay lah, kalau ada benda nak tanya ke nak apa kan, boleh tanya di ruang komen lah. Dan tentang, ada yang kata tentang drone tu kan, boleh ke terbang drone kat Putrajaya kan, itu nanti bab lain, nanti saya sembang lah kalau ada masa ni. Okay, jumpa lagi.